Hafiz, saya tengok draft ni semalam. Awak memang rajin, tapi ni bukan level yang saya nak. Bagaimana yang tak cukup, Datuk? Semua, awak bagi angka tapi tak ada cerita. Klien bayar mahal, dia nak saya yakin-yakin. Bukan sekadar nombor. Saya boleh tambah explanation, tapi timeline sangat ketat. Timeline sentiasa ketat, itu bukan alasan. Awak dah lama dalam industri ni. Saya faham. Saya tak nak faham. Saya nak result. Hafiz, awak nampak letih. Kalau tak mampu handle portfolio ni, saya boleh bagi pada orang lain. Tak perlu, saya boleh buat, bos. InsyaAllah. Pastikan siap. Make sure pukul 3 dokumen ni ada atas meja saya. Kau okey ke ni? Tadi bosan kuat kot tadi. Normal lah tu. Dia tengah marah kan. Normal kau cakap ni yang muka pucat kenapa? Apa? Kau tak sihat ke? Aku okey je lah. Kurang tidur je ni. Awak ni jenis simpan semua sorang-sorang lah bro. Kalau aku tak buat kerja ni betul-betul, siapa lagi nak tanggung? Kita kan satu tim, kami boleh tolong. Hello, Assalamualaikum. Abang dah gerak? Belum lagi. Nak siap sikit lagi. Hari ni pun? Kerja banyak lah sayang. Anak tunggu abang nak berbuka sekali ni. Berita lebat abang lambat sikit. Abang kerja tu tak lari lah bang. Takkan hari-hari macam ni. Tapi reputasi boleh lari. Keluarga pun boleh lah bang. Abang buat semua ni untuk siapa? Saya tak pernah minta abang korbankan diri macam ni. Yalah sayang. Nanti abang call balik. Umi, ayah marah Umi ke? Taklah, ayah penat sangat kot. Ayah tu selalu sangat penat. Kalau dah ayah penat sangat, kenapa ayah tak rehat? Aku selalu cakap aku buat semua ni untuk mereka. Tapi kan kenapa setiap kali aku cuba kuat, aku makin jauh.